Apabila kotak dibuka, akan muncul lagu daripada jom cetakan daripada kit ini. Untuk mengetikkan lagu, boleh akses pada modul ini dan turn off. Jika ingin teruskan, hanya turn on. Saya juga sertakan dengan kad jom kita terokai seni cetakan. Di sini merupakan QR code bagi video penggunaan kit cetakan ini. Baiklah, sekarang cikgu akan ajar murid-murid macam mana untuk menggunakan kit cetakan ini. Yang pertama, cikgu akan ambil satu kertas lukisan dan satu template yang cikgu ingin gunakan. Di sini, cikgu ingin mencetak gambar seekor kuda. Baiklah, di sini cikgu akan menggunakan warna kuning dan akan menggunakan stem cetakan ni. Baiklah, sebentar tadi cikgu telah berjaya mencetak gambar seekor kuda. Sekarang ni, cikgu nak cuba untuk cetak gambar seekor kucing dan tapak kaki kucing. Untuk cetakan ni, cikgu tidak akan menggunakan stem, tapi cikgu akan menggunakan roller.